Brother. Tinggallah bilik kita orang, brother. Putih melepak. Muka cuak. Relax lah. Duduk lama kena relax. Wan. Kau ingat aku lagi tak? Aku sampai bila-bila pun takkan maafkan kau, Wan. Sorry, janji tak buat dah. Aku takkan lupa apa yang kau dah pernah buat dekat aku. Rancangan kau tu takkan berjaya. Aku akan pastikan kau melutut dekat aku. Kau dengar tak, Wan? Mengumumkan orang yang akan tolong kita escape, si pelukis pelan penjara Al-Kazim. Thank you doh sampai sanggup masuk sini nak tolong kita orang escape. Nama kau apa? Rizul. Tak penting. Mulai hari ni nama kau Wan. Sebab kau the only one yang tahu selok belok penjara ni. Dan kau juga yang akan tolong kita orang keluar dari tempat ni. Okey? Tapi Tak ada tapi-tapi. sebenarnya Mijan, pen dah ada, engkau bagi kertas pula kat dia. A4? A for apple. Cepatlah bagi. okey, ada 10 misi yang korang kena buat kalau nak keluar daripada tempat ni. Setiap misi mesti ada seorang yang jadi leader. Misi yang pertama, perancangan yang rapi. So, korang bernasib baik, aku orangnya sangat teliti. So, kita boleh skip misi pertama ni. Misi kedua, tumpaskan cleaner kat bangunan barat. Diorang ni akan buat pengawal alert dengan plan kita. Boleh tak semua? Boleh. Misi ketiga, curi kunci daripada pengawal. Macam mana nak buat? Masa ambil kunci tu, jangan bagi tahu dia. Misi keempat, hasil pematian aku, pengawal kita ni selalu tidur dari pukul 12 sampai 1 tengah hari. Mungkin nak bangun tahajud. Ish, boleh teruskan ke? Pengawal ni baik. Soleh sangat lah. Itulah tu, tak sampai hati. Soleh tu soleh lah. Nanti kita dah keluar, kita jadikan benda tu contoh lah. Betul, dia betul, kemah betul, orang betul. ni. Kemah Bagus lah orang tak ni. lawa tu. Ambil je. So masa dia tidur tu, letak julak kat dalam air dia. Korang nak keluar ke tak? Nak. Misi kelima, spray CCTV kat lorong 7 sayap barat. Make sure spray warna hitam biar nampak macam CCTV tu rosak. Misi keenam, tutup punca kuasa kita nak cerita keadaan panik kat penjara ni. Misi ketujuh, pecahkan dinding menara paling tinggi kat sayap barat biar pengawal lambat sikit nak sampai kat kita. Misi ke-8, kita turun daripada dinding yang pecah tu, jadikan cadar sebagai tali. Misi ke-9, masuk ke dalam pintu yang bawa kita ke bawah tanah dan keluar ke kawasan dataran. Dan misi terakhir, misi ke-10, kita akan menyelinap kat bawah lori dan lori tu akan bawa kita keluar dari sini. Dan akhirnya kita akan Lemak, kuat sangat kan aku cakap. Tak ada, okey je. Sumi, bangun. Kita nak mula ni. Alright, dah ready dah semua? Bismillahirrahmanirrahim. Okey Abu, misi pertama, go! Semua misi kita menjadi. Sampai je Mamat ni rosak plan kita. Apa dah jadi ni? Kau kan kena lead misi ke-9. Kenapa kau pergi lead misi ke-7, Sumi? Dah aku tak yakin aku boleh buat misi ke-9. Aku buatlah misi ke-7. Ketua, macam mana nak buat dengan dia ni? Belasah sebagai peringatan. Wan, relax lah. Aku first kawan kau. Ingat tak? Apa ni? Kali ni kita dah buat dengan sempurna. Aku hampir nak keluar dari pagar utama tadi. Tapi macam ada pengkhianat dah antara kita. Kau rasa macam mana, Wan? Jap, korang tak pelik ke? Pak Parut semeja dengan kita masa kita briefing. Tapi dia tak ada pula join kita untuk buat misi ni semua. Jangan-jangan kenapa kau sabotage kami? Bukan aku. Dia. Hah? Mijan, kau ingat aku nak bagi korang lolos senang-senang ke? Wan, kerja kau rupanya. Patutnya kau belasah aku, bukan separut tua tu. Guys, patah-patahkan tulang dia. Oops. Korang dah kena sabotaj kan? Teruk gila aku kerjakan korang. Tapi
Sabotaj aku bukan sampai sini je. Aku ada tinggalkan seorang lagi pensabotaj dalam kalangan korang. Korang just kena teka siapa dia. Kau kan? Apa pasal pula aku? tak pernah Kau yang baik sangat Kau dengan yang Wan. baik sangat Aku dengan tak Wan. pernah sembang dengan Kau dia. tak Kau lah. Kau kan? Kau jangan Apa pasal main pula aku? tuduh-tuduh, Kau yang Kau baik tak sangat percaya dengan dia. Wan. Tak, Aku tak, rasa tak. minta Aku Wan. rasa mijat. Tak, aku Awak rasa tak mijat. berlaku. Permainan kad lolos adalah satu permainan kad di mana korang boleh pilih untuk bercakap benar, tipu ataupun sabotaj permainan korang. Sini aku ajar korang. Game ni ada 3 jenis kad. Kad misi, kad sabotaj dan kad kantoi. Setiap daripada korang akan terima 5 kad misi, 2 kad sabotaj dan 2 kad kantoi. Dah selesai bagi kad misi, letak baki kad misi kat tengah-tengah sebagai reserve. Kalau kau ada kad misi nombor 1, kau boleh jadi orang pertama yang letak. Make sure letak menghadap ke bawah dan jerit 1. Dan orang seterusnya dia kena letak kad misi nombor 2 dan jerit 2. Dan seterusnya sampai kad kat tengah tu cukup 10 kad. Cukup je 10 kad. Tak ada orang nak flip, tolak kad-kad tu ke tepi. Mulakan pusingan baru. Tapi hati-hati, siapa-siapa je boleh menipu dalam game ni. Sebab dia boleh letak nombor 9 tapi still jerit nombor 4. So kalau kau rasa nak flip, kau flip je. Sebab kalau kantoi dia tipu, dia akan dihukum untuk ambil semua kad kat tengah tu. Dan kau akan dapat reward, iaitu kau boleh mulakan pusingan baru dengan mana-mana kad misi yang kau suka. Tapi macam mana kalau kau flip betul kad misi nombor 4 yang macam dia cakap? Kalau kes macam ni, kau yang kena ambil semua kad kat tengah-tengah tu. Dan member yang dituduh tu akan mulakan pusingan baru. Ya, game ni siapa yang pegang kad paling last, dia adalah loser. Tapi kalau kau nak play safe pun boleh. Katakan giliran kau kena letak kad misi nombor 3, tapi kau tak ada kad misi nombor 3, kau just cakap je pass. Tapi kau wajib ambil 2 kad misi daripada reserve dan kad banyak-banyak kat tengah tu tolak ke tepi. Burn macam tu je. Now, macam mana kita nak main kad sabotaj dan kad kantoi ni? Senang. Kau boleh letak kad sabotaj sebagai kad misi. Maksudnya, katakan giliran kau kena letak kad misi nombor 2, kau letak je kad sabotaj ni menghadap ke bawah. Lepas tu jerit 2. Selesai je orang selepas kau letak kad misi nombor 3, kau terus jerit sabotaj. Dan kau boleh tolak kad banyak-banyak kat tengah tu ke tepi dan mulakan pusingan baru dengan mana-mana nombor kad misi yang kau suka. Tapi awas, kalau ada orang flip kad kau, terkantoi kau sabotaj, bukan je kau kena ambil semua kad yang ada kat tengah, kau kena jalani hukuman yang tertera kat kad sabotaj tu. Dan kad sabotaj ni kalau boleh kau nak buang lah, sebab dia tak boleh jadi kad terakhir untuk kau menang permainan ni. Dan dia hanya boleh digunakan lepas 4 kad misi ada kat tengah-tengah. Kantoi pula, kad ni adalah sebagai lesen untuk korang kantoikan pemain yang letak kad paling atas. Tapi kad ni dia special sikit. Korang kena letak menghadap ke atas. Selesai letak, korang boleh flip kad yang paling atas kat tengah-tengah tu dan reveal sama ada penipuan ataupun kebenaran. Kalau penipuan, orang tipu tu kena hukum. Kalau kebenaran, tak ada siapa-siapa kena hukum lah. Dan permainan diteruskan. Itu saja. Dan kalau korang rasa start macam nombor random, macam nombor 7 sampai nombor 6 tu adalah satu benda yang susah korang nak follow, korang boleh tukar peraturan, iaitu semua pemain kena start dengan nombor 1 sampai 10. Korang jangan lupa untuk dapatkan permainan kad lolos ni kat Pesta Buku Kuala Lumpur tahun ni tau. Berserta merch baru aku yang lain macam komik Misteri Sci-Fi Mahaloka aku ni, ataupun komik Sekolah Komedi Volume 2, Plushies Dakwan dan macam-macam lagi. Jumpa korang kat PBAKL pada 29 bulan 5 ni. Lagi berapa hari je lagi sekarang. Ingat, nak datang tu ikut peta ni. Cari Dewan Tun Razak tingkat 3. InsyaAllah tak sesat. Jumpa korang kat sana.